mesti bangun awal. Pasal kita nak tidur dalam kubur besok. Tidur ini maknanya ialah mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kena ingat? Saya ulang lagi sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kalau nak tidur dalam kubur, di dunia ni kurangkan tidur, baru boleh tidur dalam kubur. Kalau lebih tidur, tak bangun, bila nak tidur dalam kubur? Dia beduk dia malaikat, nak tidur bila? Kita mesti bangun awal. Pasal nak tidur di kubur besok. Itu sebabnya apabila kita dah jawab soalan Munkar Nakir, apa mereka kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nampak? Kan tidur tu. Malaikat Munkar Nakir jawab, dah dapat jawab semua soalan dah dapat jawapan. Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Macam pengantin baru tidur macam mana? Agak-agak ingat. Lupa lah kot dah lama kahwin. Kahwin lagi sekali. Baru tahu. Baru tahu nikmat tidur tu. Macam berani. Begitu. Besok start. Malam ni start. Bangun. Pukul 4, pukul 5 bangun. Main subuh pukul 6. Pukul 5 dah bangun. Cukup sejam kita beramal. Itu. Tidur. Tak ada untung apa. Apa untung tidur? Saya cakap. Apa untung dia? Hanya memuaskan nafsu mata, tidur saja. Al-naumu laddatun tabi'iyah walau lam yash'ur bihan naim, kata orang falsafah. Tidur itu ada kelazatan tabi'inya, walaupun orang tidur tak rasa pun nikmat tidur tu. Bila tu orang tidur rasa nikmat tidur? Tak rasa, dia tidur. Bila dah bangun, apa rasa? Dah bangun. Waktu tidur tu rasa nikmatnya, tapi dia tidur. Bila rasa nikmatnya? Tak ada sebenarnya, perasaan saja. Kalau tidur 8 jam sehari, bermakna sebulan tidur berapa jam? 240 jam, bermakna 10 hari tidur. Sebulan tidur 10 hari. Kalau hidup dunia ni tidur, umur kita 60 tahun, 1/3 20 tahun tidur. Lamanya tidur 20 tahun tidur.